Kalau kita janjikan 80% pada our client, tetapi our planning is actually 150%. Itu yang kami buat sebagai Reka Timur as a wedding planner, wedding designer. Macam mana kalau mereka yang tak ada Reka Timur? Tu kena fikir sendirilah. Saya rasa perkahwinan saya macam grand jugalah. Saya ke? Perkahwinan kita ke perkahwinan saya? Siapa yang membayar wedding tu? Mak bapak? So, mak bapak tu kena ada di atas sekali. Tema yang sebenarnya ada kesinambungan. Itu yang makes a perfect tema. Betapa gah anda buat majlis pun, jika makanan tak ada atau makanan tak sedap, itu bukan majlis resepsi dan bukan majlis perkahwinan. Saya nak share dengan anda some emergency kit. Saya rasa anda perlu bawa. Kita letak gelas, letak air, kita susun. Simple sahaja. Jom kita bagi mereka aktiviti kit. Bila dah isi, exchange. Bacalah dengan hati yang terbuka. Mungkin akan jadi perbalahan pertama sebelum anda menjadi suami isteri, tapi it's a good thing to do. Hai, saya Pak Isabari. Hai, saya Mumtaz. Inilah Diri dengan Reka Timur.